Mong ni duk serik-serik tunggulah, Hok. Bilalah nak bubuh? Ha, Arik? Benda salah saya kali ni, cikgu. Macam kala lah. Kalau tak ada salah, cikgu dah panggil pulak mong hari ni. Masalah kenapa ni, cikgu mak? Biasalah. Kalau main dengan budak Hok ada masalah di sebelah ni. Oh. Dah morning, buat apa pula pakai topi dalam kolah ni, ha? Ni mesti cikgu baru, Tengok muka pun tak je nampak. Buat apa cikgu mak? Saya ada salah cakap ke? Jadi, mesti cikgu dah tahu lagi lah, Hok. Tahu kenapa, cikgu? Budak ni tak boleh marah kalau ia pakai topi dalam kolah. Sebab ada kelonggaran untuk ia saja. Memang terima ia dah dalam animasi ni. Ia pakai topi. Kalau cikgu nak marah gok, marah pelukis animasi ni lah. Idea ia. Dan ia lah Hok buat peraturan gitu. Gitu pula. Kalau marah pelukis, tak ada hal ke cikgu mak? Kalau cikgu nak tubik sekali ni je dalam animasi ia, terah. Pulak. Berat nanang cikgu kalau main gini. Memang berat pun. Sabarlah dengan nama kolah kita pun. Dah, gana ni cikgu. Kena pandailah main angin dengan pelukis tu. Lagipun, satu je peraturan pelik Hok dia buat. Peraturan lain, beres je. Oh, kalau gitu, saya tutup mata je lah. Bak dia pakai topi, Hok. Gitu lah lebih kurang. Deh. Tak apa lah. Tak payah cakap pasal topi awak. Pulak dah. Mesti cikgu mak ada bisik-bisik kenapa. Biar je lah. Tapi cikgu mak, bak apa panggil saya gini? Tanya pergi punang pulak. Malu saya dengan orang lain. Lagipun, saya pun dah tahu salah saya kenapa. Memang ada salah mung tu. Kes mung duk serik-serik lah cikgu panggil mung gini. Aduh. Mung ada potes sekolah minggu lepas. Gana cikgu boleh tahu pulak ni? Duk lah. Mana ada cikgu? Nak cakap nipu lagi. Depan mata aku diri tengok muka bak bagus belakang kolah tu. Hari Rabu baru ni. Boleh lagi mu tak mahu mengaku, Hok? Jeng. Cikgu mak diri Hok tengok. Aduh. Benda nak jadilah dengan mu ni, Arik. Duk berubah-berubah. Suka sangat mu, Hok. Kena rotang dengan denda. Dah, mu ngepi ya poteng hari tu? Saya seorang je, cikgu. Cakap molek. Jangan nak nipu lah. Betul, cikgu. Betul. Saya seorang je poteng time tu. Cakap nipu lagi aku. Nak selamatkan member punya pasal. Bagus lah kalau gitu. Saya mong, Hok biasa kena denda sekali pun tak mau ikut dah mong. Harap-harap set tu berubah sungguh lah. Mong seorang je ni. Nak jadi napa? Kalau kau petik nama, memang kena panggil juga lah dengan orang ni. Tak apa lah. Biar aku tanggung seorang lah hari ni. Benda ni dok jadi kalau aku dok buat. Memang salah aku juga. Tapi dalam masa sama, aku terus cakap dengan awak. Apa nak jadi lah dengan mu ni, Arik? Dah. Pusing belakang derah. Doa awak. Bapa kali ni lain ngak rasa bila kena denda. Rasa macam malu ngak. Nak dengan perangai aku diri. Aduh. Selagi denda, Arik. Mung berlari keliling sapok perhimpunan ni 3 kali. Dan sebut kuat-kuat, saya janji takkan poteng lagi. Derah. Cikgu. Saya janji takkan poteng lagi. 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 Cikgu mak buat kelainan denda aku hari ni. Biasa rotan dengan cubit perut je. Mungkin hari ni geram sangat kot dengan aku. Ayat je dari dulu sampai learning duk berubah-berubah. Sampai lali dah duk dengar. Tapi kali ni aku macam sedar pula dengan ayat tulis Hok sebut sama tu. Duk tahulah
betapa buruknya perangai aku selama ni. Sampai ulang ayat tu daripada dulu sampai lah ni. Woi, mu dengar tak? Cikgu kebun apa Adi? Sebut kuat-kuat. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Rasanya memang sekolah tahu dengan perangai aku Ditambah pula kena jerit kuat-kuat gini. Aduh, malu Manalah nak letak muka. Aku rasa Kak Syuhada pun kau jauh dengan aku lepas ni. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Saya janji takkan poteng lagi. Cikgu acak kali dah wi muka dengan mung belum ning. Lepas ning memang kena panggil pula Mok ngayah mung. Dan kemungkinan mung ni akan kena katong koloh pula. Cikgu hilang dah timah rasa dengan mung ning. Memang tak boleh nak buat napa dah. Ke patut buang koloh je mung ning. Arif. Hai. Arif. Mung ning dalam banyak-banyak masalah disiplin dari dulu, cikgu seje respect dengan mung ning. Dok isap okok. Tak ada lagi kih bela-bela ning mung berigak dengan okok. Biasa budak-budak nakal pemung ning memang kira perokok tegah boleh dikatakan. Tapi mung ning special sikit. Dok pula. Walaupun perangai sama naik je belaka. Nakal na'udzubillah. Arif. Hah? Kenapa bang? Mu tahu dok napa ni? Tu kotak rokok. Berapa bang? Abang dihisap rokok ke? Ada benda abang nak kabur ke mu ning pasal ning. Berapa bang? Gini Rik. Abang ning lalui semua dah umur bayi-bayi gemung ning dulu. Memang marilah ke dalam kepala ning nak terai benda-benda baru. Kalau boleh tau, habis benda nak buat. Budak-budak remaja, biasa tau. Cuma nasihat abang di ni, je. Mu jangan isap okok, Rik. Kalau mu boleh nak terai isap okok, dengan alasan sekadar nak terai, dan suka-suka je tau. Mu jangan pelik kemudian hari kayak gini. Mu akan rasa nak terai isap dadah pula. Sebab berpunca dengan perasaan mu nak terai tu. Orang ramai luar tu, tahu je rokok tu tak ada pedas langsung. Tapi, berapa orang tetap negeri terai juga. Jadi, dah pelik kita akan mari rasa nak terai dadah pula kayak gini. Memang ada orang yang isap okok tapi duk isap dadah. Tapi sekurang-kurang, mung duk bakar duit mung buat beli rokok yang tak ada faedah tu. Baik buat beli makanan, kenyang kau perut. Lepas tu Arif, mung jangan percaya ke orang yang kata cerita kali isap duk tagih. Tok je. Rokok ke, dadah ke, ketung ke, benda tu bawa tagih lah ke? Hok cerita rokok tu bukan orang bodoh. Ia otak bisnes. Nak kesan kita lah ke? Yang akan buat sampai mu ni tagih juga. Walaupun sekali mu isap. Bila dan tagih, nak berhenti memang payah Abang, nak berhenti isap benda ni dulu. Memang seksa Tu baru nak kabur tagih rokok. Kalau dadah, mu bayar agaknya. Memang rosak diri mu, boleh kata. Jadi, ingat Arif. Mu jangan atas benda ni. Walaupun sekali. Abang ni cuma nasihat je. Atas mu alah ke? Ia pesan gitu je. Sampai hari ni aku ikut. Terima kasih Abang Di. Tapi itulah perangai akulah pula teruk sangat. Bapalah ia duk nasihat kali dengan perangai aku dulu. Mesti aku jadi jurus molek hari ni. Dok go. Mau akui nasihat. Sekarang dok nasihat. Tapi dok degil juga. Kerah macam.
Kak Syuhada, doa awak kak. Mu ni mari dalam hidup aku. Wak aku ni macam kejut dari tidur. Habis nyesal aku dengan perangai buruk aku selama ni. Weh! Pas negara ni dah, mu nengung. Ha? Arik. Mu ning. Beri sungguh kok buat kejut orang. Ilek ah. Nak marah dah. Mesti mu nengung pasal kena denda tadi kok. Mah Arik. Mu seorang je kena tadi. Tapi kok bagusnya mu ning. Dah petik pun nama aku dengan wang. Hehehehe. Makasih Arik Oh, sama. Dah gua ni pula Dokang kena denda gitu main moyok gini dah. Mungkin saya kerah kan? Saya kerah sungguh. Lang, mu rasa kok aku ni nakal sangat ke? Hah? Lain macam je mu ni tanya. Hehehe. Molek lah. Aku tanya sungguh Wah, serius ngak? Kalau tanya aku kok, mu ni bapak nakal mu ni. Kira kata kepala lah. Kalau nak proteng ke, kutuk orang ke, nak kenayak ke orang ke, memang serah ke mu lah. Adia banyak. Ceh mung, sedap pulak wik aku Mung pun lebih kurang je aku ni dulu budak baik, suci murni lagi. Jadi gini sebab mu lah. Ajo, jeng. Ceh, kau ya baik kakak ni. Elak Arik. Muda-muda galak alu. Kira teruk aku ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kata kusuh ke minggu ni? Cikgu, bukan kata cikgu kusuh ke hari ni? Aktiviti khusus cikgu sebelum pagi ni tak ada. Jadi cikgu masuk ngajar macam biasa lah. Lagipun khusus dalam sekolah ni je. Oh. Okey, kerja sekolah cikgu Wih hari tu suruh rata hari ni siap dah lagi? Aduh, dah ingat langsung ke kerja sekolah ni. Abilah. Siap dah cikgu. Siap dah. Kupu ala ke? Harik, mu hari ni Gua mana? Kerja sekolah, siap tak? Dok cikgu. Boleh agut dah mu. Memang gitu lah sok mo. Nak jadi benda lah mu ni Harik. Memang dah serik tau. Tadi kena denda dah. Gidi luar nung. Derah. Teruk sangat aku hari ni. Betul-betul masalah hari. Kak Syuhada. Ya nampak duk aku. Jeng. Kalau ya nampak, memang aku ni, ya boleh tohok jauh-jauh lah. Hak tadi pun teruk dah kena denda. Ya tengok. Kalau tambah pula hak ni ya nampak. Arik. Jeng molek mu hari ni. Dah awulah nak kata kenapa. Tak ada lah hari yang paling malu sekali melainkan hari ni. Kalau Kak Syuhada nampak gok hong ngelah tadi, kira 2 kali lah busuk nama aku. Hak masalahnya lagi, semua tu hari tula je belaka. Tak apalah Kak. Nuak gana ning semua salah aku belaka. Kalau Kak tambah layang dan kau jauh dari aku lepas ni, aku reda je lah Kak. Arik.
Kak Syuhada